Sempena cuti 1 Mei hari ni kita nak buat burnt cheesecake. Ni memang all time favourite lah. Daripada dulu memang Abang suka buat. Cara nak buat pun senang je. So jom kita start. First dalam blender masukkan 500 gram cream cheese, 400 ml whipping cream, 4 biji telur, 1 cawan gula, 1 sudu kecil garam, setengah cawan tepung gandum, 1 sudu kecil esen vanila dengan 1 sudu kecil jus lemon. Korang blendkan je sampai betul-betul halus. Lepas tu boleh tuangkan dalam bekas dan bakar dalam oven dengan suhu 200 darjah selama 45 minit ke 1 jam macam tu. Ni korang kena rajin-rajin tengok lah, sebab kadang lain oven lain ragam tau. Tak semua oven sama. Dan dah siap burnt cheesecake kita hari ni. Kalau nak lagi sedap, boleh tuangkan coklat cair dan taburkan sikit kacang pistachio yang kita dah chop kasar-kasar macam ni, dan sedia untuk dihidang. So untuk korang yang tengah ada masa kat rumah waktu cuti ni, boleh save dulu video ni, pergi cari bahan-bahan dan try lah buat sendiri kat rumah. Ini confirm anak-anak mesti akan suka.